Boleh, nanti bagi saya. Bang, ada makanan tak bang? Saya dah 3 hari tak makan bang. Kesian saya bang, lapar bang. Terima kasih bang. Tapi kalau boleh saya minta kat bang bagi je bang. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Aisab Hafiz. So hari ni aku nak buat apa? Aku nak cabar diri aku untuk buat satu social eksperimen. Eksperimen apa? Jadi seorang pengemis dan pengemis minta makanan dekat orang. So kita nak tengok rakyat Malaysia ni baik hati ke tak? Dia nak tolong ke tak aku? So ya, jom kita tengok. So guys, sebelum mula video ni aku akan bagi tahu apa yang aku tengah pakai ni. So jom sambung tengok. Yo guys, so sekarang kita dalam perjalanan menuju ke KL untuk melakukan social eksperimen yang kita nak buat. So ya, jadi mari kita teruskan perjalanan kita. Time tu yang ikut dengan aku adalah Aisab, Navin dengan Syamir guys. So aku pun time tu tanya Aisab, Navin dengan Syamir, apa pendapat dorang kalau aku nak jadi pengemis? Rakyat Malaysia ni nak tolong aku tak? So kita tanya pendapat dorang. Jom kita tanya. Encik Syamir. Yo, what's up? Syamir, kau rasa nanti aku jadi pengemis, kau rasa orang nak bagi aku makanan ke tak? Dengan muka aku yang macam ni. Yeah boy. Kau rasa ada orang nak tolong aku tak Syamir? Kau rasa orang Malaysia ni nak tolong kita tak Syamir? Kalau kau tanya aku, Malaysia memang suka menolong orang lah. Dia pun akan terasa juga lah kalau orang lain susah. Yo Navin, Yo. Kau rasa kan kalau nanti aku jadi pengemis, orang nak bagi aku duit tak? Orang nak bagi aku makanan ke tak? Kau rasa? Ada orang nak tolong aku tak? Aku rasa ada orang akan bagi makanan. You know why? Kenapa? Because your muka really macam pengemis. I think so, bit easy je. Okay, jom kita tengok. The way you dress and stuff. Ini belum dress lagi. Oh, not yet dress. Belum dress lagi. So, korang kena tunggu. Okay guys, so sekarang bila kita orang dah sampai kat KL, sekarang apa yang kita orang kena buat? Sekarang ni kita nak pergi kotorkan baju kita dulu. So, jom korang tengok kita pergi kotorkan baju aku. Okay guys, so sekarang kita dah sampai dekat mana ni aku tak tahu lah, tapi rasanya dekat PV. Dan sekarang dekat Sephora guys, kita dekat Sephora. So guys, benda yang paling penting sekarang ni aku nak kena kotorkan baju aku. So ya, jom kita kotorkan baju. Jadi disebabkan tak cukup kotor, so aku akan buat dia jadi lagi kotor. Uncle, you want? So guys, disebabkan baju ni tak kotor lagi and dia tak nampak kotor, so aku nak pergi dekat mana-mana 7E ataupun Speedmart untuk beli sos ke kicap ke apa untuk kita kotorkan. So jom ya. Guys, aku nak baling baju ni kat Syamir guys. Ha? Kau boleh kotorkan bau tak? Apa sikit je. So guys, sekarang apa aku nak buat? Aku nak gunting baju ni. Haha. Awak? Okay. Time tu apa aku buat? Aku ambil tayar kereta dan tentu tak cukup dengan kita kotorkan baju, kita lap dekat tayar kereta. So guys, alang-alang kita nak buat pengemis punya ni guys, dapat juga kita bersihkan kita punya rim kereta. So package lah, kita dapat buat kotorkan baju kita dapat kemaskan kita punya rim ni. See, come, show dia. Kan dah bersih tu kita punya rim. Guys, korang nampak aku macam pengemis tak? Aku rasa aku dah nampak macam pengemis kan. Do act a bit. Bang, okay bang. Dan tak cukup dengan tu lagi. Apa yang aku buat? Sebab aku nak nampak macam aku ini seorang pengemis, jadi aku calik dekat tayar kereta tu dan aku letak dekat muka aku supaya aku nampak seperti seorang yang sangat kelaparan. Korang tengok apa aku letak kat muka aku ni? Tayar kereta guys. Mat, habis muka aku berjerawat tu sekejap lagi. Guys, aku orang pertama yang jadi pengemis pakai braces. Jadi aku tak boleh nak cakap lebih-lebih lah. Jadi orang nampak aku punya braces. So guys, dalam masa 30 minit yang pertama, aku jadi seorang pengemis. Untuk awal 30 minit, time tu aku kebanyakannya orang tak nak tolong aku, tak nak bagi aku makanan ataupun tak nak bagi aku duit. Bang. Ada duit tak bang? Ha? Ada makanan tak? Tak ada. Saya 3 hari tak makan bang. Tak ada. Ada. Bang, nak makanan bang. Tolong saya bang. Bang, ada duit tak? Ada duit tak? Saya mau makan. Saya sudah 3 hari tak makan. Bang, nak makanan bang. Bang, ada makanan tak bang? Saya dah 3 hari tak makan bang.
Bang, saya bang. Kak, ada makanan kak? Saya 3 hari dah tak makan kak. Kak, ada makanan tak kak? Saya 3 hari tak makan lah kak. Tolong saya kak. Bro, do you have food bro? Bro, you got food bro? Bro, I'm hungry bro. 3 days never eat bro. Bro, do you have food bro? 3 days never eat bro. Help me bro. Bro, you got food bro? 3 days never eat bro. Bang, ada makanan bang? Bang? Bang, saya tak ada makanan langsung. Tak ada makanan langsung. Bro bang. Bang, ada makanan tak bang? Saya 3 hari tak makan bang. Tak ada. Tak ada kan? Apa bang? Bro, you have food bro? Uncle, do you have food? Uncle, do you have food uncle? Bro, do you have food bro? Bro, do you have food bro? Bang, ada makanan tak bang? Saya dah 3 hari tak makan bang. Kesian saya bang, lapar bang. Bro, ada makanan tak bro? 3 hari dah tak makan bro. Lepas tu, time aku pusing-pusing dekat area situ, aku cari siapa yang boleh bagi aku makanan apa semua. Tak ada orang yang nak bagi aku makanan selama 30 minit tu. So, aku pun terserempak dengan seorang makcik ni. Pergi dekat makcik tu bagi aku makanan guys. Aku sangat terharu apa gila semua. Aku senang cerita, aku rasa tersentuh lah. Sebab time aku jadi pengemis, orang tak nak bagi aku makanan. Time aku lalu dekat makcik tu seorang pengemis. Aku cakap kat dia aku tak makan apa semua. Dan dia bagi aku makanan tu guys. Nanti, you got food? Nanti boleh bagi saya makanan sikit ke, duit sikit ke? Duit tak ada. Tu duit ada? Boleh, nanti bagi saya. Terima kasih nanti. Nanti balas sikit makanan boleh. Coba saya kawan kasih nasi ni. Saya ambil pergi rumah makan. Thank you aunty. Sebab orang tak mau tolong saya aunty. Dapat macam. Tolong saya aunty. Thank you Tuhan aunty. boleh kasih saya betul. Tuhan boleh tolong aunty. Nanti terima kasih aunty. You bagi saya. Okey, masalah. Saya mau bagi hadiah dekat you. Tidak ada yang sama. Ni aunty ambil balik lah. Siapa dah? Tak apa aunty, tak apa. Tak apa. Ini pun sama aunty. Terima kasih aunty. Makan lah. Tak apa aunty, tak apa. Aunty hati banyak mulia aunty. Saya pergi mana sini pun tak ada orang mau bagi. Tapi saya datang dekat aunty, saya mau minta makanan, aunty bagi saya makanan. Ya dah. Tolong lah. Ya. Orang mau tak nak tolong mah. Tolong. Orang ada duit apa semua, ada rumah pun tak nak tolong. Nanti ada satu makanan nanti boleh bagi saya satu makanan. Saya tahan sangat. Okey aunty. Terima kasih aunty. Terima kasih ya. Okey. Hati-hati aunty. Bye-bye jalan ah. Okey aunty. Jom hati-hati aunty. So, lepas 30 minit aku mengemis dekat situ and aku pula jalan-jalan dekat situ terjumpa seorang makcik dan lepas makcik tu bagi makanan kat aku sambung balik buat social eksperimen aku. So, yang lepas 30 minit ni kita nak tengok ada ke tak rakyat Malaysia yang nak bagi aku makanan. So, jomlah kita try untuk kali yang kedua. Bang, nak duit bang? Saya tak makan lagi bang. Boleh tak bang? Duit sikit boleh tak? Untuk kaki saya ni. Terima kasih bang. Bang.
ni apa semua, takkan aku nak makan, betul tak? Jadi makanan-makanan ni semua aku nak bagi dekat orang yang betul-betul memerlukan. Maksudnya betul-betul pengemis ataupun betul-betul orang susah, kita bagi-bagi dekat dia. Okay guys, so sekarang kita dah jumpa pengemis yang kita nak bagi makanan. So sekarang Navin yang akan pergi bagi makanan. Makanan yang tadi aku dapat time aku jadi pengemis, kita ada donat, kita ada pizza. So sekarang ni kita nak bagi kat real pengemis, tapi aku nak suruh Navin pergi bagi. So lepas je Navin pergi bagi kat dia, aku akan datang sebagai seorang pengemis. Datang yang aku cakap aku tak ada makanan, aku lapar gila, 3 hari tak makan. Aku nak tengok dia bagi tak bagi. So yeah, let's go. Bang, ingat saya tak bang? Abang ingat saya tak bang? Saya lapar bang, 3 hari tak makan bang. Ha? Saya nak ni boleh bang? Saya 3 hari tak makan bang. Kalau bang boleh bagi saya satu ni memang terbaik lah. Memang buat saya happy lah bang. Terima kasih bang. Bang, kenapa bang bagi saya lah makanan? Saya minta dekat orang luar apa semua, orang tak nak bagi lah. Tapi kenapa saya minta kat abang, bang bagi je bang? Kenapa abang boleh bagi saya? Tapi ni makanan abang punya, boleh saya ambil? Boleh saya ambil makanan abang? Boleh ke saya ambil makanan abang? Boleh eh? Terima kasih abang, tolong saya. Saya rasa teruja abang, sebab abang tolong saya bagi makanan. Sekarang saya tak lapar lah. Nah, apa? Salah, agak kena. Mana? Ni bang. Bang. Tak bang. Ambil dah. Ha? Bang. Semoga Allah memurahkan rezeki abang. Sebab abang tolong saya bagi satu makanan. Abang tolong saya bagi tolong abang balik. Terima kasih bang. Saya pergi dulu . So kalau nampak tak apa yang jadi, aku pun rasa terharu gila, aku pun rasa macam yelah, tersentuh. Pengemis bagi aku makanan. Kalau kau tanya aku rasa macam sedih, and at the same time aku rasa tersentak dekat hati aku. Sebab orang yang tak ada apa-apa, orang yang susah pun boleh tolong aku bagi makanan. Jadi kalau nampak tak apa message yang aku tengah nak sampaikan sekarang ni. Kalau korang nampak, itu saja video untuk minggu ni. Kalau korang suka video aku, jangan lupa like, subscribe and share. Yang paling penting, jangan lupa komen dekat bawah ni apa yang korang suka tentang video aku. So I see you guys in the next video. Ciao. So yang aku tengah pakai ni merupakan barang-barangan branded daripada Aisap Product. Guys, barang orang memang berkualiti tinggi. Macam kau boleh nampak sekarang aku tengah pakai dengan fit, dengan cutting yang fit dan slim fit. Jadi kalau kau nak dapatkan barang daripada barangan Aisap branded ni, korang boleh pergi kat www.aisap.com ataupun korang boleh pergi try outlet yang berdekatan. Yang paling penting guys, dia punya slogan tu, you are being watched, act cool. Maksudnya korang senang diperhatikan. So buat-buat cool je, macam tak ada apa-apa yang jadi. So kalau korang nak dapatkan promo code 5% ataupun 5% less, korang boleh gunakan promo code aku Aisap Hafiz ataupun Hafiz. Korang just tulis nama aku and korang boleh dapat promo code serendah 5%. So apa lagi korang tunggu? Let's go.